Pelajar agama dia tak boleh tinggal solat fardu. Celik mata, tutup mata sebelum tidur, pasti kita ada buat dosa. Macam mana nak settle? Nak mati dalam tidur tadi, kadang-kadang kita tak taubat. Sebab tu bila nak tidur, solat taubat 2 rakaat. Kata ulama untuk solat basic untuk awam apa yang diceritakan dalam fadilah amal. Bila kita solat, bila angkat tadi Allahu Akbar, tak perlu orang cakap sampai kamu angkat tadi sebaris dengan niat saja, aku tak payah. Pergi niat tadi tu Allahu Akbar, lintas sikit cukup. Dah. Jangan kamu jangan. Sebab kata ulama, bila kamu masuk dalam istana Allah, kamu keluar balik. Masuk istana, keluar balik. Kalau kau pergi istana sultan, kau masuk, kau keluar. Rasa-rasa kenapa? Kau kau. Kena. Pertama angkat. Bila solat, letak je kat sini, mata pakcik tengok tempat sujud. Tu baca. Alhamdulillah. Tengok tempat sujud, jangan beralih. Lepas tu, Allahu Akbar. Rukuk kan? Rukuk tengok ibu jari. Ibu jari kaki. Lepas ni try. Dapat dah khusyuk tu. Lepas tu angkat. Sami Allah. Tengok tempat sujud balik. Sujud, tengok hidung. Subhanallah bi'ala. Duduk antara 2 sujud. Tengok antara celah. Kenapa itu sebenarnya terpaksa? Bila anda dah setting kepala nak tengok tempat sujud tempat ni, ada anda fikir lain tak? Anda tak fikir lain, cuba buat. Itu basic untuk orang awam. Nak angkat tadi, ingat pakcik? Angkat, tengok tempat sujud. Lepas tu rukuk, tengok kaki ibu